Korang nampak tak dia orang tengah berusaha naik sekarang? Nampak kan? So korang tengok dekat komen YouTube, banyak tak nama dia orang sekarang? Banyak kan? So jadi tak dia orang punya cara nak naik tu? Jadi kan? Alhamdulillah jadi untuk dia orang. So sekarang dua-dua tak nak Aslah, tak nak Aiman tu pun tak nak Aslah. Tapi korang yang buat dia orang happy bila bersama sebab ada support daripada dia orang. So bagus tak? Terima kasih lah untuk korang. Baguslah dia orang sekarang ni. So tak ada lah rasa dia orang rasa macam sedih. Apa-apa tahniah untuk korang. Tahniah dengan terima kasih. Sebab kan korang pasal dekat JJ Irak rasa bagi tahu yang Aslah ni jangan nangis ke apa semua. Adalah benda-benda tu sikit. Cuma aku inilah hasil dia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa pun korang sebenarnya, aku tak buat apa-apa pun. Korang yang tolong dia orang. Gitu.